Okay, hari ni kita nak test pump DC. Kita beli dalam beg oren 100 lebih. Ini saiz 1 inci. So, pipe dia 32 mm. Ini spek dia. Sistem 12 volt. Submersible pump. Output 500 watt. Model DC12500. Okey, kita nak test dia. Kita akan masuk dia dulu. Bawah ni ada air macam kolam. Kita masuk dia. Okey, kita dah hidupkan kita punya pump dalam ni. Nampak tu. Pump duduk dalam tu. Nampak tu ada macam warna merah. Zoom. Ada nampak warna merah tu. Ada. Pump dia. Kita punya power bank dia. Dia ada 12.9. Alhamdulillah berjaya. Kat bawah itu punya baik kat situ. Alhamdulillah. Cuma yang ni kita akan sambung ni. Air. Mantap guys, mantap. Kita punya rumah dah siap lagi. Okey, dalam masa setengah jam pong biru ni dah penuh daripada bawah tu. Nampak tu. Tu kita punya power bank. Bawah sana tu kita punya ni sumber air. Nampak dah penuh dah. Mandi bawah air sejuk. Okay, ni kita akan pindah ke sana, sebelah sana. Dan atas lagi ada satu lagi pump yang kita beli. Okay, jadi kita punya projek DIY kita berjaya. Nanti kita akan tambah kita punya apa ni, panel solar dengan solar controller, dan bateri kita akan custom bateri lain pula. Dan kita nak custom bateri kereta apa, nanti tuan-tuan kena follow saya bateri apa kita akan custom.